Di pesisir Santubong pada abad ke-7 Masihi, legenda sering menenggelamkan kisah sebenar sebuah pelabuhan purba. Tetapi penemuan artifak terkubur membuktikan wujudnya jaringan perdagangan yang pernah menghubungkan Borneo dengan dunia luar. Inilah Kerajaan Santubong. Terletak di delta Sungai Sarawak, Santubong berkembang sekitar abad ke-7 hingga ke-10 Masihi. Walaupun tiada catatan rasmi daripada China, Champa atau Sriwijaya yang menyebut Santubong secara nama, artifak seperti Manik Indo-Pasifik, tembika dinasti Tang dan tapak relau besi membuktikan kawasan ini aktif dalam jaringan perdagangan Nusantara. Santubong mungkin bukan kerajaan berdaulat, tetapi sebuah pelabuhan penting yang menjadi penghubung antara pedagang tempatan dan dunia luar. Walaupun tiada catatan luar yang menyebut Santubong secara khusus, bukti artifak menunjukkan pelabuhan ini menerima kunjungan pedagang dari China, Champa, Jawa dan kawasan naungan Sriwijaya. Kehadiran tembika dinasti Tang, Manik Indo-Pasifik dan barangan Asia Selatan membuktikan Santubong terhubung dalam rangkaian perdagangan antarabangsa. Pengaruh Sriwijaya pula hadir melalui hubungan maritim, bukan melalui kuasa politik. Di peringkat tempatan, kegiatan pelabuhan diurus oleh ketua komuniti yang menyelaras urusan keluar masuk barang, memastikan perdagangan berjalan lancar. Walaupun tanpa rekod diplomatik bertulis, jejak budaya dan barang dagangan inilah yang mengangkat Santubong sebagai salah satu not penting dalam jaringan maritim Nusantara. Ekonomi Santubong berteraskan pembuatan besi, perdagangan Manik Indo-Pasifik, tembika import serta hasil hutan dari pedalaman Borneo. Tapak relau di Sungai Jaung dan Bongkis Sam menunjukkan masyarakatnya memiliki kepakaran tinggi dalam peleburan besi. Barangan ini diperdagangkan kepada pedagang dari China, Jawa, Champa dan Sriwijaya. Pelabuhan Santubong turut menjadi pusat pengumpulan dama, rotan dan kapur barus, menjadikannya antara hub dagang terpenting di pesisir Borneo pada abad ke-7 hingga ke-10 Masihi. Tidak seperti kerajaan besar di Nusantara, Santubong tidak runtuh melalui peperangan. Sebaliknya, ia merosot secara perlahan apabila laluan perdagangan berubah dan pelabuhan lain di Borneo mula berkembang. Pemendapan lumpur di delta Sungai Sarawak menjadikan laluan kapal semakin cetek, menyebabkan aktiviti pelabuhan merosot dan penduduknya beralih ke kawasan lain. Tanpa catatan luar yang mengekalkan namanya, Santubong akhirnya hilang sebagai pusat dagang, lalu ditelan zaman. Namun peninggalannya tetap penting. Tapak relau besi di Sungai Jaung dan Bongkis Sam, bersama Manik Indo-Pasifik dan tembika dinasti Tang, membuktikan kewujudan sebuah masyarakat yang mahir, terhubung, dan berperanan dalam rangkaian perdagangan Nusantara. Santubong mungkin tidak mempunyai raja atau istana, tetapi ia menjadi saksi bahawa pesisir Borneo sudah lama memainkan peranan besar dalam ekonomi serantau. Hari ini, melalui penemuan arkeologi dan kisah yang terpelihara di kaki Gunung Santubong, kita dapat melihat kembali kegemilangan sebuah pelabuhan purba yang hampir dilupakan. Inilah warisan sebenar Santubong, sebuah pusat perdagangan yang membina sejarah tanpa perlu mencatatkan namanya.